Tapi dirakamkan dalam Al-Quran ni untuk kita belajar, iaitu dengan cara iblis bagi tahu siap-siap clear, engkau akan dapati ya Allah di kalangan mereka ada yang tidak bersyukur. So bila kita tidak bersyukur, dia datanglah kita komplain, kita banding, kita rasa kita ni kurang daripada orang lain, kita nampak kelemahan pasangan, kita mula rasa hidup kita tak best, kita blame orang lain. Itu semua, bahkan orang yang contohlah kalau pesan untuk saya ni, especially saya ni, ketika kita tidak meninggalkan dosa besar ni, dia juga datang daripada kita ni yang tak syukur. Apa kaitan syukur dengan buat dosa? Kerana orang yang bersyukur, dia malu nak buat dosa. Orang yang bersyukur, dia segan nak buat dosa. Kenapa? Kerana dia sedar terlalu banyak peluang yang Tuhan dah bagi dekat dia, terlalu banyak rezeki yang Tuhan bagi dekat dia, nafas yang Tuhan bagi kat dia. Dia malu kerana dalam banyak rezeki Allah bagi, tapi dia tak boleh nak tinggalkan apa yang Allah larang. Nampak tak? Maka dengan syukur, terima kasih Allah bagi aku rezeki, dia jadi malu nak buat dosa. Dan bahkan kalau dia tergelincir sekalipun, dia cepat bertaubat pada Allah. Nampak tak?